Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guys, inilah dia guys, SR kita, SR Thunderbolt telah mendarat di Monster Galaxy Guard guys. Seperti yang korang nampak, itulah dia, Boboiboy Rimba. Tapi sebelum tu, jangan lupa guys, jangan lupa subscribe channel aku. Yang mana belum subscribe, yang mana dah subscribe, terima kasih atas sokongan padu korang lah yang tak henti-henti. Okay, so macam yang korang nampak, dia adalah 2 bintang, dan dia pack bernombor 5. So SR ni aku dapat masa aku beli bundle. Awal-awal Galactic keluarkan bundle, bundle sekali dengan SR, sebab aku pun malas nak hunting. So itulah dia. Aku tak tahu dia akan keluarkan bundle kita lagi ke tak. Korang boleh check kat Shopee dia lah, link Shopee dia. Okay, so jom guys, tanpa buang masa kita buka PSR ni. Aku dah tak sabar lah. Dengan kata dia SR yang terpaling kuat lah dalam Monster Galaxy Card setakat ni. So macam biasalah, pack nombor 5/9, kita ada Adudu, kita ada Dadu, kita ada Boboiboy Duri, kita dapat lagi Kuali dan Jing, kita ada Adudu dan Prop, kita ada Fang, kita ada Gopal dan Ying, dan juga kita ada apa, tu dia gold kita kan, gold card. Ini dah dia guys, Boboiboy Rimba, HP 280, attack 260, SR. Kat sini kat dia memang cantik lah, gambar Comac Boboiboy Rimba. So macam biasalah, Rimba ni kau kena aktifkan bagi duri. So efek dia, kalau kita tengok, kira semua kad sokongan di deck dan zone kalah pihak lawan, ambil jumlah yang sama bahagian atas deck pemain dan alihkan ke zone menang. Wah, sekali kalau 5 kad sokongan kau lawan pihak lawan kau pakai, 5 kad kau angkat, auto KO dan auto terus menang guys. No wonder lah diorang kata Boboiboy Rimba ni paling OP gila, cepat gila end game. Gila lah. So apa pendapat korang tentang SR terbaru ni? Gila tak gila guys? Komen dekat bawah, okay? So jumpa di next video. Ciao.